Banyak cerita ni. Bila kita pergi ke tempat, terutamanya di hutan, kita tidak boleh cakap yang bukan-bukan. Tapi kita tak ada cakap apa-apa kan? Saya tengok sebelah gelap. Dan mata ni memang fokus pergi tempat tu lah. Istilahnya dunia alam lain ni mesti ada. Bila Assalamualaikum, selamat malam. Buat pertama kalinya podcast dari Belantara Borneo bersempena dengan program Borneo Safari 2025. Okey, saya ada 3 panel untuk malam ni. Selain daripada anda mengetahui dari medsos, media sosial berkaitan dengan program Borneo Safari 2025 ni, kita sediakan podcast. Kita ada 3 panel untuk podcast Kopi-Kopi Belantara edisi pertama. Minta bos perkenalkan diri dulu. ya, selamat malam semua. Nama saya Robert Kamijan, berasal dari Dampang, Sabah. Menetap di Sibu, Sarawak. Itu dia, Robert Kamijan, orang Penampang tapi menetap di Sibu, Sarawak. Yang kedua, di tengah-tengah saya berbaju hijau. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan selamat malam Borneo Safari. Nama saya Rizal. Okey. Call sign 184 selalu dipanggil dalam radio amateur ataupun dalam mana-mana event hendak 4 roda ataupun 2 roda. Okey. Asal Tawau, lahir memang Tawau dan bertugas di sebelah Tuaran. Ya. Okey. Panel kita yang ketiga. Selamat malam. Salam Borneo Safari. Nama Michael, berasal dari Limbang dan menetap di Bintulu. Okey, relax, santai-santai je kita malam ni. Boleh. Pasal pagi tadi kan dah penat. Kita masuk mula dari 0 km, kemudian kita baru gerak 3 km ni. Jadi pengalaman Borneo Safari. Robert, cerita sikit. Ya, sejak menyertai Borneo Safari 6 tahun lalu, yang paling mencabar 3 tahun lalu, yaitu laluan dari Kota Kinabalu ke Keningau, Suk Sinua, kemudian masuk ke jalan Terus Madi. Sana. Okey, Rizal, boleh cerita sikit penyertaan dalam Borneo Safari ni? Istilahnya kalau kita orang cerita-cerita begini bang, surat lahir Borneo Safari 2010. Okey. 2010. Lebih awal ni. Minat tu memang dari bujang dah minat, tapi tak ada kawan yang bawa. Okey. Jadi berjumpa dengan saudara ke pakcik saya, dia lebih arif dan lebih lama. Memang best friendnya brother Robert lah. Okey. Jadi dia ajak saya. Perempuan ni Robert. Memang kuat. Memang kenal lah dia. Kenal dari angka pakcik saya lah. Okey. Nama saya sebut kenang jumpa dia jauh. Ini hari baru jumpa ketawa, memaki apa semua lah. Memang jumpa sudah. Okey. Event yang bilang kata orang kita event yang paling memang event mahal. Semua event yang kita buat kita ikut mahal. Tidak kira lah fotografer ke, 2 roda ke, basikal ke apa kan, 4 wheel ke, memang memerlukan budget yang mahal. Tapi bagi saya, event ni walaupun meninggalkan family, meninggalkan kerja, seminggu dalam hutan, apa istilahnya orang Sabah bilang, budu-budu lah tinggal dalam hutan, licak-licak. Macam sekarang ini, tengahlah hujan, lumpur apa semua. Tapi Alhamdulillah, pension kerja tu kita buang di sini. Okay, simpan dulu. Kita ada pusingan kedua. Kita nak terus pada kawan kita dari Sarawak. Jauh ni datang untuk menyertai Borneo Safari ni. Ni Michael kan? Ya, Atau Michael. nama manja yang Imau. kita panggil. Imau
Kalau dicakapkan untuk join Bonai Safari ini pertama kali. Oh, pertama kali. Pertama kali. Okey. Tapi sebelum ni adalah off-road di Sarawak lah. Kan selalu dengar orang cakapkan kalau modified kereta mesti pergi Bonai Safari, mesti pergi Bonai Safari. Jadi memang itu Bonai Safari ni memang antara top 10 international lah. Kalau memang selalu dengan cerita lah. Ya. Top 2, top 1, top 3. Ya, international. Ramai yang pergi lah. Okey, apa ni Nong? Dah masuk hari ketiga. Hari pertama hari tu hari Minggu kan? Kemudian hari ni sudah hari Selasa. Jadi 3 hari. Apa kau rasa? Rasa masih macam biasa. Okey. Harap selepas ni ada mencabar lagi lah. Okey. Antara pengalaman kau cerita sikit buat yang paling menyeronokkan lah di Bonai Safari ni. Sebenarnya apa yang kau dapat? Kena bawa kereta rosak kena repair sendiri. Kan, betul tak? Betul. Kan? Betul. Apa yang Bonai Safari bagi dekat kau? Ini soalan cepu emas ke Soalan cepu mas lah. Apa yang Bonai Safari bagi pada kamu semua? 3 orang. Ya, sebenarnya kita mesti ada kereta yang fully modified. Okey. Untuk kau layak ke Bonai Safari. Selain daripada itu, kita juga bertemu kawan-kawan lama yang baru kita kenal dari serata dunia. Ini yang lagi menyeronokkan join Bonai Safari. Okey. Bagi Rizal tu apa yang kita dapat? Okey. Selain yang Abang Robert cakap, dapat pengalaman, dapat kawan lah. Satu bagi saya pengalaman. Pengalaman sesuatu muka bumi, tempat yang asing daripada kita, yang tak pernah kita masuk. Muka bumi dia, keadaan dia apa semua. Itu kita boleh tahu, rupanya sini tanah dia, bukitnya macam mana. Okey. Yang kedua, kita dah berhabis bikin kenderaan. Betul tak? Habis. Bilang orang harga kereta nilai baru 20,000. Bikin kereta nak sampai 100k. Di situlah pengalaman kita tengok kehebatan kenderaan kita ni. Yang mana tak hebat kita akan ganti. Selagi mampu. Okey. Kalau dah mampu memang gantilah. Tengok kehebatan kenderaan kita. Kemampuan kenderaan. Sebelum pergi dekat Mong balik, sebelum pergi dekat Mong, kita pergi dekat Robert. Robert ni lama dia. Saya pun kenal dia dengan masa Trans Borneo dulu. Jadi kan rasa macam serik lah. Tahun depan tak mau ikut lah. Sekarang kita cakap lah tahun depan tak mau ikut. Tapi tiba-tiba ada lagi kau. Kenapa? Salah satu bila kita join Bonai Safari, semangat itu ada. Okey. Kita mau apa orang bilang kepuasan tu. Okey. Sebab tempat bila dia buat event, lokasi yang berlainan, keadaan teren pun berlainan. Jadi ini yang kita mau tahu, mau cuba. Kita sama menguji kemampuan kenderaan kita lah. Ramai yang cakap tahun depan tak mau ikut lagi lah Bonai Safari. Tapi tiba-tiba tahun ni muka kau lagi. Yang cerita lah bang. Kan? Selagi kita hidup ni, kita berdaya, kita mampu, kita cuba apa yang kita nak. Okey. Apa yang kita nak. Senang cerita bang. Bang, Okey. kalau dekat Sarawak pun ada jamboree dia sendiri kan? Ada. Okey, kau first time ni. Jadi ada nampak beza dia tak? Beza memang jauh lah. Okey. Kalau untuk Bonai Safari ini. Dari segi track, Okey. and then perjalanan yang jauh, Okey. dan track mencabar. Mencabar kan? Antara yang mencabar tadi, kita dah 3 hari ni, apa yang Track yang tadi tu, yang kita wincing naik bukit tadi tu, yang dalam. Oh, yang mula-mula dalam lepas tu naik bukit tu kan? Itu yang first ke? Kita masuk 0 km tadi? Dia. Itu yang first. Itu yang first kan? Kilometer kosong kan.
Jadi dekat situ apa yang kau belajar? Kau tengok banyak kereta tadi, selain daripada yang kereta kau sendiri, kemudian kereta si Robert, kereta si Rizal, lain-lain kereta yang kita bantu tadi. Okey. Ni satu yang cantik Rizal. Kalau macam kawan kita kan tak ada tu barang. Jadi kawan-kawan lain macam mana? Amang kelengkapan tak cukup. Sepatutnya 5 kelengkapan. Mungkin dia terbawa 2. Okey. Abang Robot terbawa full. Saya sama sekali tak bawa. Di situlah kita nampak kehebatan kawan-kawan untuk membantu teamwork. Kasih pinjam. Kau pakai dulu, jangan. Tanpa teamwork kita tak akan keluar dalam satu obstacle. Kalau nak sendiri-sendiri, jangan ada Allah. Koyak memang koyak. Mandi bang, mandi. Betul, tersadai. Tengok macam tadi kan? Kemana Abang Robert, panas ni? begitu kenderaan dia ni berat. Berat kosong siap pun mau dekat 2 tan. Tapi dengan bantuan sikit-sikit, dengan sistem dia double link tu, jarang orang nampak kita pakai tu double link tu. Kadang-kadang dia ada sampai 4 link pun ada. 4 roller. Betul Abang Robert. Sebesar macam melalui 10 tan pun boleh terkeluar. Tapi dengan kesabaran lah. Kesabaran tu kena ada. Grup kita ni 5 kereta. 5 kereta kan. 5 kereta ni macam mana kau pilih kawan-kawan tu yang datang supaya apabila kau ada dalam ni grup, kemudian dalam pemanas masuk di laluan-laluan yang mencabar ni, mereka membantu dan tak berkira. Maksud saya tak berkira ni bukan saya, kau ajak saya pergi BS, berapa kau mau bayar? Ya betul. Kan? Jadi macam mana? Dia begini, bila kita join Bonia Safari, seperti mana yang sekarang kita ada 5 mobil dalam tim kita, yaitu Medic sama media DM. Kita mesti pastikan kemampuan kenderaan masing-masing. Jadi biasanya kita akan pilih yang paling kuat, yang sangat berkemampuan, mesti berada di posisi hadapan. Sebab alasan yang kuku, kita perlu satu kenderaan untuk sampai ke tempat yang posisi yang kita mau apabila kita mau buat recovery. Jadi kereta kita pun kerosakan pun dapat kita kurangkan. Okey, tak apa. Kita rehat dulu. Kopi-kopi belantara. Ya. Jumpa selepas ini. Saya dulu. Tapi yang saya punya cerita nantilah. Robert, kau yang kedua. Ya. Mau ke Robert? Dia yang kedua. Kau ke? Kau awal sikit Pak. Bukan. Kau pukul berapa? Share 3,5. Keempat. Kau awal. Pukul 4. Kau awal. Dalam hutan kena kita macam kami Muslim biasanya bila masuk hutan tu ada doa Nabi. Ya. Kau pula macam mana? Ikut kepercayaan masing-masing lah di dalam hutan ni. Biasa orang cakap jangan celupa mulut. Ya, memanglah biasa itu. Sama sekali tidak boleh. Yalah itu hakikatnya lah. Kita Betul. kan? Betul. Kaki baru dikasih keluar Ya, tidak. semua. Okey, kau cerita. Kau coba semalam. Tadi pagi mau? Yang kau nampak tu. Semalam. Kan kita tidur kan, mau tidur. Aku juga. dah jadi Oh, ya. turun. Ya betul Aku naik juga. terus. Kami orang tim, kami orang robot. Tidak kita punya dukun tiada tu. Ya. Okey, dah. Dukun pula aku. Jadi macam mana? Selepas set kemah, lepas tu try nak rehat lah, nak tidur. Lepas tu dalam jam 4 ke jam 3 macam tu lah, tak pasti jam tu. Lepas tu rasa nak pergi kencing, then mula nak tahan, so decide lah kencing saya lah, keluar lah. Jadi keluar kan
area yang kita tengok gelap tu kan, ada satu tempat tu memang nampak lah dia kawan tu. Kan? Kita kelapa sawit kan? Ya. Okey, lepas tu? Lepas tu saya tengok sebelah gelap. Dan mata ni memang fokus pergi tempat tu lah. Saya pun Satu je aku mau tanya King kau. Ha? Satu je, waktu kau nampak benda tu, Ha? kau punya semangat mana? Adakah di sini atau di kaki? Macam biasa je. Oh hebat. Tidak, sebab dia baru bangun. Ya. Jadi dia macam Mamai. Mamai. dia belum Mamai. 100% normal pada. Masih bingung-bingung, mimpi-mimpi. Okey, cerita dia macam ni. Bila kita sampai dekat Sempang semalam tu, lepas kita obstacle yang kedua tu kan, kelapa sawit. Jadi kita sampai pun dah malam. Nak cari tempat untuk camp. Ya betul. Ya, memang. Kita berlima patutnya. Iya. Kita berlima. Jadi Sempang tu memang ada tanda. Ditutup. Ditutup. Tidak boleh masuk. Close. Kita nak cari kawasan rata. Kenapa kau? Kita nak cari kawasan rata. Jadi kita masuklah 2 kereta. Jadi kawan kita yang 3 lagi tak ikut. Dekat situ. Bukan bang. Memang kita orang yang ketiga tu nak ikut. Okey. Memang kita orang sebenarnya kita kan run yang ketiga. Ketiga kan. Aku pun tanya, kenapa ada orang pandai-pandai buka ni? Siapa? Anak abang lah buka. Oh, kenapa dia buka? Alhamdulillah. Semenjak selepas dah berumah tangga, ada orang-orang yang kita dibagi daripada orang-orang lama, jadi kita masuk hutan, kita praktik. Memang ternyata kehidupan yang nyata dan kehidupan yang alam satu tu ada. Memang hati saya waktu tu mau turun. Lepas tu beli pakcik saya pun dia mau turun. Lalas kita tengok kita tengok 2 kendaraan ni. Dia pusing mau backtrack patah balik. Saya sudah tak sedap hati. Satu hal. Yang kedua saya tengok keadaan tu. Bulu rumah saya kembang. Sebelah saya tu abang punya juru kamera. Dia menung saya. Kenapa saya senyap? Saya berdoa lah. Jangan pakcik saya turun. Kalau boleh tinggal sini. Memang kalau saya turun pun mungkin saya tak akan turun dari kereta. Mungkin saya akan tidur dalam kereta. Benda-benda begitu dalam hutan saya berapa kali saya kena. Baik. Kau punya cerita memang Ya. Sampai itu. Sampai. Jadi kami mau cari tempat untuk kami pasang ABB kemah. Sebab tempat yang lain kebetulan semua basah, berlumpur, jadi tidak sesuai. Jadi saya suruh anak saya Bradley buka penghadang tu. Jadi kami terus turun ke Tapi bawah. kan sudah maka tu bang bilang 4 jalur lagi jangan masuk. Abang pandai-pandai masuk. Tidak, sebab kita betul-betul tiada tempat mau berkemah. Berani kita Ya, nak tahu ke sebab- depan tu digali tu sebegini. Tidak, memang kami jalan kaki dulu. Kami sudah saya bawa Imong turun bawah, tengok. Jadi kebetulan kami nampak ada tasik. Jadi saya masih tidak puas hati. Jadi kami langsung ke depan lagi. Baru kami nampak betul-betul tempat memang kering, luas, sungai pun ada. Jadi okeylah kami proceed pergi pasang kemah. Tidak lah. Jadi Tu yang kami heran sampai sana. Kami 2 kereta je dengan si Mom. Ni si siapa? Bel. Bukan. Bel dengan siapa ni? Di atas Simpang Bel dengan 3. siapa? Ani. Cikgu Ian. Cikgu Ian. Angi ya. Angi. Dah dengan Angi pun tak turun kan? Malam tadi kan? Di atas kita kan pesan siapa mau ikut aku try proceed kan. dia berlaku macam cepat lah. Tapi yang saya mengherankan, bila saya tengok pokok sawit itu tidak pernah diambil hasil. Ya. Yang tempat lain bersih. Jadi kenapa tempat itu tidak bersih? Maksud saya semak betul. Jadi saya rasa lain, tapi sebab kita ramai, jadi kita teruskan. Jadi bila sudah tidur semua, lebih kurang jam 3.20. Relax lu. Nak tahu apa yang kita orang jumpa? Relax lu. Kopi-kopi belantar. Iya.
kau ceritalah. Memang saya yang mula-mula nampak, tapi kau lah. Saya bangun. Terbangun kalau nafas banget lebih kurang jam 3.20. Okey. Jadi rasa mau buang air kecil lah. So saya pergilah. Tapi sebelum saya pergi, saya tengok, kenapa tempat tidur Haji ada orang? Jadi saya dengar Haji berdengkur di kereta, dia tidur di kereta. Oh, saya berdengkur juga? Ada berdengkur. Jadi saya teruskan lah. Dia punya hasrat mau buang air kecil. Jadi apabila saya buka, mau mula sudah mau kencing, saya dengar suara perempuan teriak, terkejut. Macam takut lah. Bang, suara terkejut, suara perempuan tu, suara sakit kah, suara enak? Tidak, dia macam sakit. Iya, dia macam marah. Jadi saya pikir kita punya tim yang lain yang dibawa masih berkaraoke. Iya betul. Iya, itu saya sangka. Jadi saya pun tidak berapa kisah. Tapi bila saya balik tempat, saya susah mau tidur. Saya mau tutup mau tutup mata mau tidur. Saya ingat, kenapa tempat ini ada lain saya rasa. Dia terkejut tuh nampak Elephant Baby. Jadi saya mau kasih bangun Haji. Mau tanya pun dia tidur nyenyak. Okey. Sebenarnya bukan robot je nampak. Kalau seorang tu kita macam okeylah. Tapi ini lepas robot cerita, si Mong pun cerita. Mong, apa cerita dia, Mong? Selepas robot pergi buang air kecil, lepas tu kira turn saya lah. Plan memang mau pergi buang air kecil lah. Betul sebelah ni. Lepas time tu memang mata masih dah lelap lah, dah tidur dah. Dah tidur. Macam ni je. Okey, betul? Dah tidur, lepas tu rasa macam memang mau kencing lah. So di saat mau pergi kencing, so keluar daripada camp bed, buang air kecil. Lepas tu tiba-tiba tengok lembaga tu lah, lembaga. Mata kau pandang macam mana mata kau? Kan kita kencing biasa kan terus tengok sini kan, kiri kanan. Kiri kanan sini. Tiba-tiba yang kan sebelah kiri, sebelah kanan ni gelap lah. Kalau itu kan gelap semua kan, gelap semua. Ni tiba-tiba benda tu macam jauh, macam sama-sama lah dia punya warna putih. Ada putih. Warna putih. Rambut ada nampak? Tidak, dia macam inilah penuh putih. Itu tengah kencing kah? Tengah kencing. Boleh keluar juga mau air tu? Keluar. Dah tak tahan kan keluar. Jadi memang tidak ingat sebab baru bangun. Jadi masih lagi memai. Dia keluar tu bersepak ke straight je? Straight je. Straight je. Tapi itulah, memang mata saya memang fokus pergi tempat tu. Selalunya kalau time malam ni kan, memang tak ada lah benda yang macam tu keluar kan. Tiba-tiba tengok dari jauh, memang mata ni memang terus fokus sana. Sebab sebelum ni pun ikut Borneo Safari memang tak pernah terjadi lah kejadian macam ni. Jadi bila robot pagi tadi, bila dia cerita je, saya pun sebenarnya saya mula-mula jumpa. Sebab saya tak boleh tidur. Malam tu memang saya tak boleh tidur. Panas. Lepas tu baju ni, saya pakai baju ni lah. Lepas tu saya buka baju, saya pakaikan plekat je semalam. Selalu saya komplit dengan stokin apa semua. Tapi malam tadi memang panas betul. Lepas tu sebelum tidur tu ada line, semalam ada line. Betul. Semalam ada line. Ada lain. Saya perasan si Mong dia telefon dulu, dia calling. Ya, lepas tu betul. dia senyap. Kemudian semua sudah tidur ni. Jadi saya pun tidur lah. Saya tutup tu lampu. Tapi ada macam serangga burung datang. Siap dia datang. Jadi tak boleh ni. Saya pun buka ni baju, saya tutup. Tak boleh lelap juga. Apa pasal ni?
tanggal tu baju, saya bangun dari campbell, saya pusing belakang. Belakang tu terobek je. Itu putih. Putih saya. Oi, tak boleh jadi. Saya pun tinggalkan campbell. Masuk dalam kereta. Saya tidur. Pendek cerita macam Piramli lah. Pendekar bernama lapuk. Mambang, jangan kau sidai baju, Ya, Mambang. Betul. Nah, Saya terus masuk kereta. Jadi itulah tu. Kemudian petang tadi baru kita cerita balik kan? Ya. Kita cerita balik Rizal pun ada kan? Jadi kalau nak tahu apa yang Rizal scan lepas ni, relax dulu. Kopi-kopi lagi. Ini kali lah. Jadi kita cerita lah. Sementara tunggu orang hui campur semua kan? Petang tu kita cerita. Ada ni sekali Rizal cakap ada gambar. Cek ada gambar. Malam tadi saya ambil gambar. Saya kebetulan nak ambil gambar, nak bagi tahu inilah tempat tidur kita. Tunjuk dekat Rizal. Jadi Rizal sudah scan. bukan scan, Bang. Apa cerita scan tu? Sebenarnya bukan scan. Okey. Memang dengar cerita pagi kita berjumpa sudah tu kan, kita sudah bercerita kan. Pagi tu kan kita bercerita. Jadi Tapi saya belum lagi ambil tahu hal tu. Sudah memandangkan kecoh sampai petang sudah, kita lepak pun kecoh sudah. Jadi ngam siapa yang kau yang mau? Bukan. Siapa yang minta gambar tu? Saya. Oh. Ya. Aziz minta gambar. Jadi abang yang buka kan, buka terus ngam abang di tepi aku. Abang kasih, abang tu aku jeling siap gambar tu begini. Terus aku bilang, oh, Akbar. Allah Akbar. Aku sebut 3 kali lah. Itulah kadang-kadang kelebihan kita manusia ni, insan ni. Tuhan tu ada sih bagi, ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi alhamdulillah lah. Tuhan bagi, selagi kita mampu pakai, kita pakai untuk bantu, untuk kebaikan. Jadi itulah terus terbuka hati saya tadi petang tu, Bang. Maupun begitu mau dengar apa semua baru buat. Nah, tengok. kau ada nak ambil gambar juga? Saya siap video lagi ni. Oh ya? Allah Ada Akbar. video. Mana kau punya video tu? Alamak. Nah. Kau tak tunjuk. Jadi semua macam terbela-bela kita semua kan. tengok dia punya video. Ni ada telefon. Si Jadi- Mong punya. Mong. Aku cuba lah. Ha. Aku tengok betul-betul. Oh, Mong ada buat video Mong. Memang ada. Tapi short video lah. Okey lah. Memang ada. Dal, inilah aku pakai semalam. Sempat Robert ambil gambar. Oh lah. Buruknya tu. Tidak tahu kenapa saya. Dia ambil gambar. Iya, saya tidak biasa tahu ambil gambar. Tapi kenapa saya mau ambil? Jadi saya tenung-tenung lah abang punya handphone tu kan. Hmm. Rupanya di sebalik gambar yang abang ambil semalam tu, siapa-siapa ambil abang Robert ke siapa, Mong ke siapa-siapa ya tu. Ada di sebalik cerita tu. Sebab tu keras lah. Dia terus macam yang mana percaya dunia ajaib ni, kehidupan alam kedua ni. Saya terus macam dia terus berinteraksi. Tolong saya. Ya, tolong saya. Jadi itu kejadian tak payah cerita. Tak apa. Kita sendiri kita- saja yang tahu. Cuma saya pesan je lah. Mana-mana kita yang bercerita tadi itu kan. Okey. Jangan biarkan diri anda diselubungi mistis. Kalau di hutan ni apa nasihat? Kalau di hutan. Di hutan ni nasihat satu je. Itulah macam Pesannya abang, baik-baik lah. abang Robert bagi tahu. Saya berpesan lah. Bukan juga pandai, tapi sekadar yang pengalaman anda. Jangan celupar. Jangan minta. Jangan minta. Jabar. Jangan cabar. Dia macam kita yang biasa, macam okey. Mong, kau si berani, coba kau tunjuk kau tantangan kau sama aku. Kau berani kah? Kau tengok kau ni gagal. Nah, istilahnya gitu, Bang. Okey. Jangan. Di hutan kan. Dia ada kelebihan. Kita tak nampak. Kita nampak yang enggak, betul dia tak nampak. Jadi dia ada kelebihan. Kacau kita, Bang. Kita jangan kacau. Jangan cabar. Okey. Jadi Mong. Terusnya Mong. Tapi ni malam pun boleh tahan juga kita punya ujian. Ya. Kalau Dia tadi lebat, kan mula-mula kita
enggak mau pasang ni kan. Tapi tiba-tiba turun juga dah. Oi kacau Bahasa kuyup juga ni. Tapi aku tengok Mong dia paling inilah. Paling cepat lincah lah dia. Mong, Tolong-tolong. jangan lupa. Nah. Sekarang anak robot tidur. Dia pun antara yang terlincah. Betul. Si break. Naik kenderaan, ambil equipment, time-time hujan begitu. Tu kalau miss tu, ada yang patah, ada yang koyak tu. Iyalah. Jangan lupa. Dia tidur, dia penat tu. Jadi kita tim kita tadi siapa lagi? Yang di depan siapa? Kau letak Angin Ya. Angin dengan dia punya kawan. Siapa nama bang? Siapa nama? Nama kita siapa? Sean. Si Sean dia 2 orang Kereta kecil Tapi kereta kecil bang. Tough kan? PTO bang. 15B. Aduh, tu 15B. Aku baru 14. Baru 15. Sama saya 37 baru. Jadi adab dan juga disiplin di dalam hutan ni kita kena inilah kan. Robert nak tidur. Berhati-hati. Robert Dah letuk dah tadi. Tak apa, jalan je terus. Ya, sikit lagi ya. Tengah shock ni, tengah shock. Ya, memang shock. Tengah shock. Okey. Lepas ni kita cerita pasal kereta masing-masing. Kenderaan kalau 4x4 ni kita tengok dekat Sabah ni memang memang legend dan juga win lah. Potong cerita lah bang. Memang selalu orang kata orang Sabah ni kaya bang. Kan? Memang lah. Yang ikut Borneo Safari ni kereta kau ke kereta siapa? Lepas tu kau cerita dia punya model, spek dia. Okey. Sebenarnya yang kereta join Borneo Safari ini kita abang ipar saya sendiri. Okey. Tu kereta pernah pergi Trans Borneo kan? Ya, betul. Robert dah bergantung. Model Ford Extreme. Okey. Model lama lah. Dan Kalau ikutkan kereta tu memang dah tak. Badan saja dia Ford. lain sudah Semua Toyota. tu. Istilahnya kita ni kawin. Rojak. Macam pokok lah boleh Ya. kawin juga. Dompeng. Robert kau punya kereta? Ya, saya punya kereta Ninja 80 series. Okey. Australian spec. Itu. Ya. Europe. Enggak, dia Australian spec ni dia axle locker depan belakang. Dia original spec. Tangki minyak diesel dia ada 2. Ya, dia ada 2, ada subtank. Kalau mau kasih penuh 2 ada sekitar kadang-kadang 400 ringgit. Dua tank. Tapi bagus untuk long distance. Sama aircon pun double. Bukan belakang. Patutlah aku tumpang kau sejuk di dalam. Dia double sama dia punya kerusi pun full sampai belakang. Tapi saya buka. Saya buka. Yang ketiga tu saya buka. Itu dah saja. Okey. Kita nak selesaikan. Nanti besok kita sambung lagi seterusnya part 2 untuk podcast Kopi-Kopi Belantara. Ni Rizal dulu. Rizal dia nak cerita dia punya spek kereta. Kereta dia pun boleh tahan juga. Kau tumpang kereta dia kan nanti? Kan? Betul. Kuat tu. Kan? Okeylah dah. Segan awang. Alah, apa nak segan. Kaki tangan awang kereta gila-gila harga. Pedulikan apa orang nak cakap yang tahu kita. Betul tak? Okey. Yang tahu kita. Okey. Ini kita bagi-bagi pengalaman dan bagi-bagi kehebatan kita masing-masing. Jadi kita boleh share ya. Angin di belakang. Okey, bye. Bye-bye. Okey bang, kereta aku tu simple-simple saja bang. Toyota Hilux 2.8. Angin duduk. Lagi? Yalah, enjin 2.8 tu abang tahu lah. Okay. Yang tidak ada Mong pun tahu kan. Yang tidak ada anu bah. Yang boleh pakai saja. Okay. Tapi itulah kerana minat bang. Excel. Saya pakai Excel yang abang robot punya model Excel dia. Depan belakang. Pakai local. Enjin. Ini kalau kedapatan JPJ matilah saya bang. Enjin saya pakai enjin lori 1,5 ton. B14B. 3,900 horsepower. 4 silinder. 4 silinder. Ya.
Tak apalah, kita cerita tu untuk keperluan kita. Ya, Untuk betul. kita sebenarnya 4x4 dekat Sabah ni dia bukan satu kemewahan, tetapi dia adalah keperluan. Ya. Memang di Sabah ni perlu Memang untuk keperluan harian. Pulang 4x4 ni. Iya. dengan laluan dia. Baik, di belakang kawan-kawan ni dia tak banyak cakap, tapi dia punya kerja power. Ya, memang. Dia tak ada power. Ubah juga. Sebab tadi dia winch kau, aku tengok dari bawah kan, kereta dia kecil tapi boleh tarik ni anak gajah. Ya, satu Makan anak gajah, mamak gajah ni. Oh, ini memang gajah. Mama gajah. sebab kereta saya tu sudah kereta itu berat. Okey. Tambah dengan muatan tambah berat. Jadi Ada satu orang tu memang berat betul. ya. Cuma bila kita winch keadaan macam itu, patut kita pakai double line atau triple line. Okey. Jadi mengurangkan kerosakan kita punya winch. Jadi itulah kita punya kawan ini buat pakai double line dan kereta saya terkeluar lah dengan selamat. Okey, satu orang 30 saat je sebelum kita tutup podcast. Alright. Untuk Kopi-Kopi Belantara edisi pertama ni. Mong, silakan apa kau mau cakap pasal Borneo Safari kali ni? Pasal Borneo Safari kali ni track dia best. Ini first time join, dapat jumpa kawan-kawan, jumpa tim RTM juga. Podcast ni podcast yang Pertama juga. pertama. Dalam hutan. Banyak pertama kali lah. Ya, pertama kali. Okey. Rizal, Terima kasihlah 30 saat. Terima kasih kepada podcast Kopi-Kopi Belantara. Terima kasih Abang Robert kerana menjemput saya join. Okey, Sama-sama. kalau tidak saya tidak akan kenal staff-staff yang kita bawa ni. Apapun bilang orang, kita tunggu laluan untuk esok. Okey. Robert, akhirnya. Yang mengharapkan besok memang lawan-lawan kita mencabar sebab setakat ini hari yang ketiga kita hanya dapat capai 3 km untuk hari yang ketiga. Jadi Kita ada belas kita tengok lagi. esok macam mana keadaan yang sebenar. Okey, selamat malam. Okey. Dan akhirnya dari lokasi 3 km Borneo Safari 2025, Kopi-Kopi Belantara edisi pertama melabuhkan tirai. Kita jumpa lagi dalam Kopi-Kopi Belantara edisi seterusnya hanya di Borneo Safari 2025. Itu dia. Tetapi